Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga semua berada di bawah perlindungan Allah. Hari ini saya akan menerangkan tentang puasa dalam Islam. Jom kita belajar bersama-sama. Puasa ialah ibadah menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahawa puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang cukup syarat. Oleh itu, kita perlu melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Antara syarat wajib puasa ialah beragama Islam, baligh, berakal dan mampu melaksanakan puasa. Rukun puasa ada dua. Pertama ialah berniat. Kedua ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sepanjang waktu berpuasa. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja serta melakukan perkara yang dilarang ketika berpuasa. Dalam Islam, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa juga mengajar kita mengawal diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Puasa mengajar kita bersabar ketika menghadapi rasa lapar, dahaga dan pelbagai cabaran sepanjang hari. Melalui puasa, kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan berusaha meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, puasa merupakan ibadah yang penting kerana dapat meningkatkan ketakwaan, kesabaran dan disiplin diri. Terima kasih kerana menonton. Semoga penerangan tentang puasa ini dapat membantu kita memahami dan mengamalkan ibadah puasa dengan lebih baik. Assalamualaikum.